Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki perlu menjadi pimpinan UMNO pertama yang direhatkan susulan siasatan berkaitan RC tabung haji, kata Exco Angkatan Muda Keadilan Muhammad Syafiq Ikram Abdullah. Menurutnya, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi memastikan siasatan berjalan tanpa persepsi gangguan atau konflik kepentingan. Muhammad Syafiq turut menegaskan bahawa beliau tidak menuduh Ashraf Wajdi melakukan kesalahan jenayah, sebaliknya tanggungjawab tersebut perlu ditentukan berdasarkan siasatan dan bukti. RCI menyebut wujud transaksi mencurigakan. Penyembunyian maklumat, kelemahan proses membuat keputusan pelaburan dan kegagalan tadbir urus. RCI juga mencadangkan audit forensik terhadap sejumlah pelaburan bermasalah. Saya tidak menuduh Ashraf Wajdi melakukan kesalahan jenayah. Itu mesti ditentukan melalui siasatan dan bukti. Tetapi dari sudut tanggungjawab politik, saya fikir beliau tidak boleh hanya meminta orang lain bertanggungjawab. Beliau sendiri mesti bersedia dikenakan standard yang sama, katanya dalam kenyataan hari ini. Muhammad Syafiq turut mempersoalkan prinsip Ashraf bahawa jangan lindungi sesiapa dan pihak yang bersalah mesti dibawa ke muka pengadilan. Katanya jika prinsip itu benar-benar mahu ditegakkan, ia tidak sepatutnya mempunyai pengecualian kepada mana-mana pimpinan politik. Kalau beliau benar-benar percaya jangan lindungi sesiapa, maka saya cabar beliau untuk menunjukkan prinsip itu dengan dirinya sendiri. Jika siasatan mendapati beliau mempunyai tanggungjawab atau keterlibatan dalam perkara yang sedang disiasat, beliau perlu tampil dan bertanggungjawab. Jangan minta orang lain bertanggungjawab kalau kita sendiri belum bersedia untuk bertanggungjawab. Itulah ukuran sebenar integriti, katanya.